Siapa sini yang tanam pokok kubis, nak pokok kubis dia besar merimbun gemuk macam ni, tengok video ni sampai habis. Hari ni saya nak share baja apa yang saya guna. Tapi sebelum membaja, penting ya kita buang dulu daun-daun yang buruk, yang dah rosak, supaya daun-daun tu tak serap nutrisi baja yang kita guna tu lah. Jadi baja yang saya guna adalah baja vegetable ni, khas untuk sayur-sayuran berdaun hijau. Dan yang penting baja organik ya. Dan saya letak baja ni seminggu sekali sebab pokok kubis ni memang heavy feeder, perlukan air yang banyak, baja yang banyak dan cahaya yang banyak. Untuk cahaya perlukan 6 hingga 7 jam direct sunlight tau. Baja pula kita akan repeat setiap minggu. Sebab itulah dapat hasil yang sangat-sangat memuaskan macam ni. Tengok daunnya lebar, hijau pekat, cantik lah, memang besar lah. Memang kubis ni antara yang paling berjaya yang saya pernah tanam. Tengoklah kubisnya kita tak tuai lagi, tapi baby-baby kailan pun dah mula muncul. Sebelum ni saya tanam baby kailan akan muncul lepas kita dah tuai kubis tau. Jadi korang yang nak hasil kubis cantik macam ni boleh tekan beg kuning dan terus order baja ni, okey?